welcome back to the channel. Aisyah Rudi, your favorite girl is Hello guys, welcome back to channel. Aisyah Rudi, your favorite girl is here. OMG, Aisyah tak sangka tak ada siapa pun memilih Aisyah untuk menjadi partner dia semalam. How dare you guys. Nampaknya zaman Aisyah direbut telah tamat. Oh my god, indahnya waktu jadi rebutan pada ketika itu. Like everybody want me and now nobody wanted. But it's fine. Sebab Aisyah akan sentiasa pilih diri Aisyah, okay? Kata-kata orang tersakiti. Okay guys, but that is not the important part is, okay? Sebab actually, nampaknya Capik nak pilih Aisyah. Okay, ni daripada mulut dia sendiri Tapi dia kata dia kehilangan diri dia sendiri. Dan dia kata dia memilih Hazan supaya dia boleh jumpa diri dia sebelum datang kepada Aisyah. Tapi nampaknya dia salah. Aisyah tak nak orang yang terus perfect. Aisyah tak nak orang yang dah sangat berkeyakinan diri. I can change you, I can help you, okay? I will. Jadi, dengan beradanya kita di sini, dengan beradanya Aisyah dalam hidup kau, Capik, aku akan cuba untuk kembalikan diri kau yang asal. Kembalikan diri kau yang sementara. Okay? Aku akan tolong. Okay? But it must be you. You are the first one yang perlu berada di depan. Sebab aku ni orang dekat tepi je. Ataupun belakang. Okay. Jadi kalau korang nak tahu apa yang Aisyah akan buat pada hari ni, korang kena tengok konten ni sehingga selesai. Dan memandangkan ini adalah impian Aisyah yang dah lama dulu daripada tahun lepas lagi waktu sampai sementara. Saya rasa saya nak, ni yang saya nak sangat-sangat lah. Capik. Kalau korang nak tahu apa dia punya like vibe yang kita orang bawa ataupun macam mana hasilnya, korang kena tengok. Okay, let's go. Okay, nampaknya kita dah bersama Capik Johari di sini. Ya, Aisyah Rudi. Okay, Capik. Dia macam ni lah senang cerita. Aku kat sini memang untuk kita perlukan each other je. Dah. Okay? Bila setiap kali kita berpartner ni, kita memerlukan each other, okay? Dah. Kenapa? So, macam apa? dia macam ni lah. Waktu sebenarnya aku bagi tahu first impression aku. Okey, faham. Okey, nak dengar. Tak sabar dengar ni. Tak boleh bagi tahu lagi, nanti dia orang dah tahu. So, kalau nak tahu first impression Aisyah terhadap Capik, Aisyah bagi tahu nanti. Tapi sekarang ni aku just nak bagi tahu kau, aku ada untuk kau. Uish. Macam ikut lah. Aku ada untuk kau. Oh, okey. Kau jangan risau, okey? Sebab Aku pun ada untuk kau. That's good. Okay, jadi macam ni. Okey, apa dia, Aisyah? Kau hilang confidence and kau hilang diri kau ke whatsoever. Dan aku pernah berada dekat tempat kau. Ya? Yes, betul. Bila je? Kali juga sebenarnya. Ya? Oh, aku masuk dulu aku kena kecam teruk Tapi sebenarnya Tadi nak dijadikan ceritanya. Aku pergi tanya beberapa orang. Oh, sebelum aku? Sebelum kau. Aku tanya beberapa orang macam mana cara untuk hilangkan rasa down. Uish. Nak tahu tak? Dapat jawapan tak? Banyak. Nak tahu? Okey, nak tahu. Kita kena pandang atas. Kalau kau tengah down, selalunya kau buat apa? Tengah down, makan. Okay. Kalau kau tengah down, selalunya kau buat apa? Kalau kau down, kau selalu buat apa? Aku shopping. Aku shopping. Okay. Selalunya kalau kau down, kau buat apa? Apa? Kalau down. Aku nangis je. Nangis. Nak tanya sikit. Selalunya kalau down, Noah buat apa? Kalau down. Noah kalau down. Noah tak pernah down dalam hidup Noah. Alhamdulillah. Ihin kalau down, Ihin buat apa? Macam ni? Kalau down, Ihin buat apa? Kalau down buat apa? Selalu first kita kena nak cerita kat rumah. Nak kerja bangunan. Jangan. Ini lama. Oh, yang tu cerita juga. Tapi ini nak terjelas sebab Cepatlah. Pendek je bagi tahu. sebab dua. Yelah, nak apa? Ihin buat apa kalau Ihin down? Kau jujur je lah dengan tujuan bangunan tu. Tu je. Dah. Ya, betul-betul lah. Betul suka. Kau marah aku. Bukan marah dia. Kau tengah betul-betul pula. Ihin sakit. Cepat. You start first. Cepatlah kalau down, Ihin buat apa? Jawab je lah. Kenapa kita tekan kita? Kalau down buat apa? Aisyah down ke? Let it go! Kalau down, Aisyah buat apa? Aisyah down ke? Aisyah down seorang-seorang. Awak tengah down ke tu? Tak awak lah down lah awak seorang-seorang. Aisyah nak kena baiki seseorang. Bukan baiki, nak kena tolong seseorang. Jadi Aisyah nak cari cara.
Kalau jawab cari-cari hintau. Kalau Dawn, Aisyah buat apa? Kalau Syedang Syed pergi rumah Mira. Cari kawan lah, Syed cari nangis kawan. Lepas dekat dia. Lepas tu share, lepas tu kau call in. Cakap call in. Apa mereka nak bagi vitamin kau ni? Syed nombor ini pun dia tak save lah. Mira dah tengok dah. Tinggal masa nak kena block je. Tinggal masa nak kena block. Okay, Mira kalau Mira dah Mira buat apa? Mira kalau dah, Mira akan back to Allah. Betul, solat. Sebab mesti punca dia ada salah kita daripada dulu. Deep kan? Dengar tu ni. Terjun bangunan pula. Terjun bangunan tu masuk neraka. Cara terbaik, okay? Aslah kalau kau down kau buat apa? Kalau down saya akan termenung. Termenung lepas tu? Beli Saya makan dulu. Tadi saya tolong Una rakam. Kalau kau down kau buat apa? Kalau kau down kau buat apa? Awak down ke tu? Kalau Janganlah down, down. awak buat apa? Cepat, jawab. Awak down. Apa ni? Kalau down buat apa? Kau buat apa? Kalau kau sedih? Down sembayang. Sembayang. Kau Aku termenung. termenung. Tak apa, it's okay. Mak, kalau Mak down Mak buat apa? Kalau Mak down Mak buat apa? Pergi umrah. Nak pergi umrah tu lambat. Kalau down sedih buat apa? Kalau dah buat apa? Solat. Okay, nampaknya ramai yang ada jawapan, certain jawapan yang sama lebih kurang. So, kita kembali ke Aisyah dan Capit. Banyak kan? Banyak weh. Banyak. Tapi, Okey, tapi- dalam banyak-banyak jawapan yang diorang bagi tu, tak ada satu pun yang aku nak dengar. Apa yang kau nak dengar? Aku dah buat research. Okey. Ni research pasal kehidupan aku sendiri. Kalau aku stres, kalau aku down, aku ada satu cara untuk melegakan diri aku. Sekarang down tak? Sekarang tak? down. Okey. Sebab Apa dah dia? dengan kau. Jangan nak banyak-banyak flirt Jangan tu nasi memang ke? sebahagian diri aku Oh, ya Aku ke? memang gatal-gatal sikit. Kau jangan gatal. Kalau aku tengah gatal, kau jangan gatal. Kalau kau tengah gatal, aku tak gatal. Okay, tu deal kita Okey, aku... Kita kan just friend. Okey, faham? Boleh? Kau gatal tak sekarang? Tadi sekejap, sesaat tadi. Tak, sekarang tak gatal? Tak. Maksudnya turn aku pula? Okay. Alright. So, bila aku fikir balik kalau aku tengah sedih ke apa ke, aku akan buat aktiviti. Bila kita buat aktiviti kan, otak kita tak berfikir tau. Maksudnya bila kita otak- fokus dekat keseronokan aktiviti waktu tu? Betul ke keseronokan tu. Jadi, hari ni aku nak bawa kau dekat satu tempat yang menyeronokkan. Supaya kau enjoy the moment. Lepas tu kau macam tak rasa pressure dengan kehidupan kau. You know? Jauh ke tempat dia? Sejauh mana pun tempat tu, kalau aku bergerak dengan kau, rasa dekat dia sekejap. Tak, sebab je kalau nak pergi buat benda keseronokan jauh-jauh, buat apa? Keseronokan aku daripada mata. Boleh stop. So, kita macam dalam konten pick-up lain dah. Dah. Okay, jadi macam tu cerita dia. Dan kita just enjoy. Okay, kita tak pernah spend time together, betul tak? Betul. Daripada kau masuk sementara tahun lepas sampai dah sekarang, kita berborak pun jarang, betul tak? Betul. Okay, jadi this is the time di mana kita akan enjoy the moment, Okay. saling kenal each other, Okay. then help each other. Okay. Apa kata-kata kau pula sebelum aku nak bawa kau kat tempat yang menyeronokkan ni? So, aku pun tak ada menjanjikan apa-apa, Ca. Sebenarnya. Tapi aku pun tengah mencari, aku seronok dengan kau punya plan untuk membantu aku ni. Okay. Faham tak? Sebabnya tak semua orang boleh dengar kita punya masalah, tak semua orang nak membantu. Betul? Jadi kalau kau nak membantu ni, aku seronok lah. Aku suka bantu orang. Ya ke? Sebab dia macam mana? Dia macam happy bila tengok orang happy. Ya. Sekarang kau tak buat jahat dengan aku lah. Kalau kau buat jahat dengan aku happy kalau kau tak happy. Okay. Apa jahat yang aku tak boleh buat? Tak, jangan buat jahat. Jangan buat jahat dengan aku lah maksudnya. Setakat ni kau baik dengan aku. So, aku suka. Jadi, tanpa kita melayankan masa, kita akan gerak Aku sekarang. sumpah tak fokus yang lain. Aku dengar dia cakap aku suka je. Bukan. Okay, sama betul. Kita melayankan kau masa, kita akan gerak sekarang. Let's go. go! Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat R&R Jejantas. Ya, Jejantas Sungai Buloh. Okay, sebelum Aisyah nak buat aktiviti dengan Capik, Ya. Aisyah nak buat macam sesi berborak lah. Okay. Jadi sekarang kita orang macam nak pergi cafe and
Kan like first impression with each other tu macam mana gitu. Aku saja je nak tahu first impression kau kat aku macam mana. Sebab aku dah ada first impression aku terhadap kau. Tapi tak bagi tahu ni. Ya, aku tak bagi tahu. Aku akan bagi tahu lah ni. Okey, bagi tahu Okay. Tak sama sih. Amboi. Apa saya nak tak sabar pula. Ingat just friend. Jangan lebih-lebih. Aku tak sabar je. Mana ada kawan kisah apa pendapat kawan? Oh ya ke? Itu kisah. Ikut kau lah kau cakap apa. Aku lagi selesa gangster-gangster. Gangster lah, lagi saya. Kita sekarang kita kan macam kekok. Kita kan macam kekok sikit sekarang kan. Jadi kau tak kekok, aku macam kekok sikit. Aku kekok juga sebenarnya. Kekok juga, Cuma aku tengah, kalau kau faham kan, dari side aku, aku tengah nak biasakan aku letakkan diri aku lah. Okey. Macam aku baru masuk. Oh, kenapa macam tu? Sebab waktu kalau ikutkan, waktu kita nak partner tu, waktu aku sementara. Faham. So aku tak ada macam Tapi ada. kau tak pilih aku waktu tu. Aku just nak confident sementara kau, tapi kau adalah kau yang sekarang. Faham Ya tak? ke? Yes. Mana kau tahu aku nak pilih kau? Kau kan? Kita tak ada Aku pilih cakap. dalam doa. Jangan cakap. Weh, kita kawan Kita kawan ni, kau Okay, jangan kita nak kawan. lebih-lebih. Kafe apa lagi ada? Ada kat tengah ni ada lagi Okay, tak okay. Acha? Mana-mana je kau nak. Kau bagi tahu aku boleh tak? Aku tak tahu apa-apa. Ya ke? Kau perlu direction dalam hidup ah. Ya, betul. Kita kawan. Kita Hey guys, kita orang tukar plan sebab nampaknya kafe kat sini tak comel pun. Kau ni Tak, aku tak tahu taste kau ni macam tak mana. cafe. Kan aku tengah cuba kenal. ini kafe macam baik-baik kat uni. Kau yang ngarut lah. Aku nak kafe macam zoo. Alah. Okey, aku tak tahu sedetail apa yang kau nak. Kau cakap kafe. Sebab tu kena tanya. Macam mana Ya ke? komunikasi nak terjadi kalau tidak bertanya. Betul tak? Kan? Betul. Weh. Okey. Dan sekarang kita nak pergi Intelligent. jus dulu. Dan kat situ baru kita orang akan. Tu Cha. Kau tanya highway mana kan? Tu. Mana je jantan? Oh ni lah jus jantan. Kita jalan atas highway. Alah. Aisyah. Kalau tak last Aisyah datang sini adalah waktu kecil. And this one. Waktu Aisyah dah besar. Oh, dah besar sekarang. Dah besar. Ya ke? Ya. Tapi tak sesadar lah. Dia tak sadar tapi dia besar dari usia. Betul nak sadar Jangan mengalah kalau bawa DJ. Jangan bagi alasan I don't want. Kita dah lepas alisan ni. Beli barang saja. Oh ya, kalau aku nak pergi apa nama gym. Sebab aku nak jumpa gym bro kau ni. Tapi bukan gym bro AI lah. Gym bro yang gym bro. Alah, gym bro AI pun boleh je. Sana lah. Bosan. Okay guys. Ni barulah aku punya vibe. Okay, Capik kata ni kafe. Ni tempat dia jogging hari-hari. Tempat jogging ke tempat dating? Jogging, Cha. Cik. Dating dengan siapa? Cik, tak apa. Dengan aku tak payah berrahsia-rahsia. Kita kan kawan. Kita boleh bagi tahu semua yang kita nak bagi tahu. Ya ke? So maksudnya mungkin boleh jadi tempat dating. Kita. Oh my Macam. God. Malulah Capik. Okay. Wow, dia looks good guys. Dia ada dua sebenarnya. Kat atas dengan kat bawah. Bawah lain sikit. Oh ya? Ni atas ke bawah? Ni atas. Oh. Ni ada lagi. Okay, senang kita tengok. Kita boleh turun? Boleh. Boleh? Senang kita tengok dulu. Wow guys, ini first time Aisyah datang ke sini. Oh, and they got waterfall. Ya. Wow, Syafiq, I want to go there. I want to see. Ya. Jom turun. Okay. Wow. Okay. Wow, ni tempat dating best ni guys. Sebab tak ramai fans kat sini. Ya, okay. Ni bawah. Masa depan ni fans serbu kan sebab aku cakap boleh. Ni kafe bawah. Wow. Wow, tapi dia Macam mana? this one look good. Tapi tak tahu, dia macam tutup lah hari ni. Kenapa? Alah, close. Come on guys. Dia tak buka. Capi Cha datang ni. Oh, respect sikit boleh? Tak respect lah. Ni kedai sama dengan atas ke? Tak, lain. Okay, Aisyah lagi suka yang atas tadi. Okay, baik. Wow, jom pergi sana jap. Mana? Tak panas ke, Cha? Tak apa. Okay, jom. You guys should see this. It's so cute. Sabar, ada motor. Weh, ni tempat Wow. dating yang sangat perfect. I never know it exists. Wow. Tu dia. Capek kita patut naik tu. Kita patut naik tu Ya. Sabarlah, kita ada planning lain. Ya, kita ada plan lain lah. Kita simpan. Nanti simpan, okey? Kalau Aisyah nak pergi hujung sana, sangat-sangat jauh. Dia besar lagi ruangan dia. Cantik lah. Photoshoot sini pun lawa.
Abang lah orang photoshoot. Dia macam feeling Korea macam tu. Ya Tapi ke? kalau keluar dengan kau dia tak Korea, dia macam Bollywood. Kita gangster Oh, kita gangster. Kita kawan. Macam Bollywood, dia bukan kayak drama, dia Bollywood lah. Kita lah. Macam Bani Chandia. Okey, bukan lawa. Kita kalau kita ada transformasi kita kena buat Bollywood lah. Boleh. Kan? Okey. Jangan katakan awal je. Aku jadi Kajol, kau jadi apa nama dia? Jadi apa? Syarohan. Syarohan tu apa nama dia? Alah, siapa nama dia? Alah, dalam cerita tu Kenapa kita- Kajol dengan Kajol dengan yang lelaki tu pergi dekat perempuan cantik tu. Ya. Tahu kan cerita tu? Tanya dia tengah panas. Jangan jam lah otaknya. Jangan, sabar. Jangan dekat. Gelap boleh tak nampak Syafiq. Kau punya gelap. Kau dia lindungi. Tu gelap orang kaya tau. Oh, iya ke? Kalau kau nak kaya, kalau kau nak kaya kau kena start gelak guna haha caps lock. Oh, kita belajar daripada gelak dulu. Yes. Macam mana, Jan? Tapi gelak kau dah kaya dah. Cuma tak tahu kaya ke tak. Okay, so sekarang kita dah sampai. Sebaiklah buka. Kalau tak ada yang buka, bisa. Oh my god, kita kan just friend. Tak balik lah. Oh my god, Kita balik lah. Wow. Oh, ada view tu lah korang. Ya. Sekejap kita order dulu. Kau order dekat meja? Ha? Order kat meja ke? Nak duduk sini? Oh, kat meja. Alright. Nice. Wow. Dan sejuk. I like it. It's good. Sekejap. Mana kita duduk mana? Mana? Tak kisah. Oh, kan ni Ini macam ada meeting je. Pemandangan besar ni. Ni kena panggil Abel. I think this is perfect. Ya ke? Tengah dengar ke? Yes. Echa sebenarnya pemalas kan? Dia nak dekat What? dengan Singki. Kita bukan nak makan pun. Okay, duduk. Kau jangan main cakap Ha? Jangan main cakap. Nak set up ni. Weh. Oh, garam. Tak garam Kan just friend. Okay. Weh. Beribu kali lah ulang just friend. Saya baik ingat just friend. Kalau tak dia dah bukakan kursi dia tadi. Memang just friend. Tapi kalau nak bukakan kerusi pun tak ada masalah. Oh, ya ke? Ya. Itu gentleman. Gentleman memang dah dalam diri kau. Okay. Kan just friend. Echa lebih baik di sini. Echa dah cerah. Kau Betul cantik juga. lighting dia. Tak boleh. Angle Aisyah kat sini. Kita sengit. Ini kau duduk sini. Kita sengit macam ni. Macam tu. Alright guys, so kita orang dah siap order. Okay. Lepas tu aku rasa macam untuk memudahkan sesi berborak kita ni, kita akan kau tanya aku 5 soalan, aku tanya kau 5 soalan. Macam sesi perkenalan. Semua kenal. Cuba Aku kita- tak nak berkenal kau sebenarnya, tapi macam kena sebab kan nak bekerjasama lama. Kita kan nak berkawan. Oh. Tapi betul lah kan, kalau berkawan ni, mana kau rasa? Ini soalan pertama ke? Oh, betul juga kan? Okay, Okay, soalan okay. pertama. Mana kau rasa macam lagi prefer is like being friends? Okay, dia macam ni. Kalau kau kenal perempuan, adakah kau akan Weh, kau nak buka isu lelaki perempuan ke nak kenal aku ni? Okay, boleh. boleh lah, dia macam berkaitan kau juga. Tapi dia macam, okay, ni preference kau kan? Kalau kau macam kenal perempuan, kau nak macam pursue perempuan tu, is it kau kenal dia, kau terus nak into cinta? Oh, declare terus macam tu? Declare terus, Okay. ataupun kau lagi prefer take it slow, like slow burn? Mana satu yang kau lagi prefer? Ui, tak boleh fokus lah. Kenapa? Kita kawan, okay. Okay, kalau aku Acha kan, aku rasa dulu aku seorang yang suka declare. Oh, terus lah? Maksudnya kenal perempuan tu terus declare? Ya, betul. Sebab bagi aku bukanlah macam, dia bukan yang macam, kalau aku declare confirm kau takkan pergi. Tak betul, pun, betul. kau nak pergi. Tak menjamin Tak pun, menjamin betul. pun. Cumanya dulu aku rasa macam, kalau umur aku awal 20, 21, 22, aku rasa benda tu satu benda macam ni satu achievement. Oh, dapat Macam- perempuan tu satu kejayaan lah macam tu. dia bukanlah kejayaan besar pun, tapi macam contohnya dia kan kalau macam kau contoh ada 2-3 lelaki yang nakkan kau, tapi bila seorang tu dapat dia macam okey lah. So itu Maksudnya je. kau bersaing dengan ramai orang, betul tak? contohnya. Tapi kau berjaya. Kejayaan lah tu. Betul lah. Kalau dulu, tapi kalau macam sekarang, kalau tanya aku sekarang, Syafiq Farhan yang sekarang rasanya lebih kepada
optional. Optional Maksudnya okay, aku akan meluah juga perasaan aku dekat someone. Kalau dia pun luah juga, tapi aku takkan declare. Oh, faham. Just continue Okay, with the flow. sebabnya okay, dia aku biarkan benda tu kekal option. Kalau dia tiba-tiba dia kenal orang lain and orang tu jauh lebih better dari aku, pilih dia. Dan sama juga saat aku, macam tu. Menarik. Kalau sekarang Is it sebab kau tak cukup mencintai perempuan tu ataupun kau faham tak? Bagi Okay. aku dia macam ni. Kalau Okay, kita okay. membesar, right? Kita akan pernah jatuh cinta yang sangat-sangat. okay. So first kita Mungkin sayang. sekarang No. Okay, So kalau macam contoh kan, okay, kita ada first love, betul tak? Semua Okay, ada first love. alright. Adakah love selepas first love kita tu, kita dah macam tak cinta pertama kita? Sebab tu kita macam, okay, kalau kau nak pergilah. Okay, tak. Kita tak Aku tak setuju dengan tu. Tak setuju. Sebab kalau bagi aku, first love kita ni, kita tak tahu experience bercinta tu macam mana. So kita akan ada love bombing tu, faham tak? sebab tu kita buat semua kita benda. bagi 100% dalam keadaan yang awal. Betul, So betul. bila orang yang kedua, yang lepas first love, dia bukan dia tak berjaga-jaga. sayang, tapi kita bagi sikit supaya kalau dia pergi pun dah tak ada apa. Sebab kita belajar daripada benda yang lepas. Silakan, betul? Itu lah bagi aku. Tak tahu apa betul ke tak. Logik. Betul ke? Suka-suka soalan. Kan? Suka-suka jawapan tu. Sebab dia macam sependapat lagi. Okay. Okay, soalan kau pula. Okay, korang Bagi tik aku. tau. Satu dah sependapat. Okay, nak tengok. Kau kena gelak saja lah. Oh. Okay, kau punya soalan pula. Aku punya soalan kan, Chan. Kau rasa, okay, tapi tak semestinya pasal kawan. Tak semestinya Okay, kita minta pendapat. Ni kita lebih General kepada lah, general. Okay. Kau rasa bidang kita ni sebenarnya sesuai ke untuk perempuan? Bidang kita ni. Okay. Bagi aku bidang kita ni lagi sesuai untuk perempuan daripada lelaki. Untuk perkembangan. Kalau kau perasan, perempuan lagi banyak dapat review daripada lelaki. Perempuan lagi banyak Itu dapat rezeki dah, Cah. No. Kau nak Kalau bergaduh dengan aku ke? Kita kan tengok kawan. statistik. Kita tengok statistik perempuan memang akan lagi mudah dapat perkembangan. Okay, dia macam ni, ekologi. Okay. Perempuan suka tengok perempuan. Lelaki suka tengok perempuan. Tapi lelaki tak suka tengok lelaki. Kecuali dia songsang. Okay. Kecuali lelaki tu memberi inspirasi dari segi motor ke, fashion ke, mungkin dia lelaki macam akan suka dia akan tengok. jadi ikon. Betul. Okay, Tapi faham. tak semua lelaki mampu, betul tak? Tak semua lelaki mampu untuk buat lelaki suka tengok diorang. Selalunya lelaki hanya perempuan je tengok. Betul tak? Okay. Jadi dia macam kalau perempuan ada support dari dua-dua gender, tapi lelaki kadang-kadang hanya satu gender je support. Sebab tu dia susah. Macam tu bagi Tapi aku. kalau dari segi berkawan, lelaki dengan lelaki lagi kuat. Itu kawan. Kau buat kawan ke dengan netizen tak kan? Lagi dia condemn kau adalah. Cuba kau cringe. Mesti lelaki condemn kau. Betul tak? Kau cakap, kau ni tak gentle. Kau tak jantan tu. Capi. Betul tak? Lelaki pun suka mengumpet. Betul Daripada hati ke tu? tak? Tak. Tak. Itu orang. Dia kawan. Oh, okay. Aku setuju dengan jawapan tu. Kan? Okay, seterusnya. Okay, dari kau. Start bila kau rasa kau down? And why? Start down Tapi dia macam ni tau. Aku faham bila kita once dah masuk dalam lubang kesedihan tu, it's hard untuk kita keluar daripada betul. walaupun kita cuba. Dia macam ni tau. Sebab kadang-kadang kita sendiri tak kenal diri kita macam mana. Itu membuatkan kita tak tahu cara untuk buat kita happy. Sedangkan kadang-kadang kegembiraan tu ada je kat sekeliling kita. Tapi mungkin ada kita sekeliling? sendiri. Betul. Mungkin kita yang tutup. Kita yang tutup kegembiraan tu untuk masuk sebab kita terlalu layan perasaan sedih. Macam tu. Cuba kau cerita. Tapi valid je kan perasaan tu. Valid? Of course valid. Sebab tu Allah bagi semua perasaan kat dalam hidup kita ni. Faham tak? Tanpa rasa sedih, kita takkan pernah rasa gembira. Betul. Tanpa rasa gembira, kita takkan rasa sedih. Betul tak? Jadi semua perasaan yang Allah bagi tu ada reason. Maksudnya aku dah sedih. Dan hari ni untuk gembira. Betul. Hari ni aku akan menggembirakan kau. Dan aku nak kau cari. Dia macam kita kena munasabah. Thank you. Thank you. Dia kena ada hari yang kau kena muhasabah diri. Kenapa kau jadi macam tu? That's for me lah bagi aku. Okay. Thank you. Apa pendapat kau? So aku kena jawab ni. Yes. Bila kau rasa macam kau start down? Okay. Aku ini eksklusif Tapi hanya seorang lagi yang pernah tahu dalam AI. Okay. Aku pernah cakap benda ni, kau ingat sebelum aku keluar batch 3 hari perpisahan, aku cakap pasal aku happy, enjoy bila aku buat benda tu dengan Abel. And waktu tu respon Abel tak salah, aku yang salah menerima. Aku pernah cakap kat Abel benda ni. Maksudnya? Abel ada cakap
kalau ni nanti korang tengok lah balik ke konten tu. Waktu aku cakap enjoynya aku waktu aku dengan Abel sebab aku sangat menginspirasikan Abel waktu tu. Yes. Tiba-tiba Abel cakap, oh dia ni nak keluar kaki jilat. And benda tu yang membuatkan orang aku tak salahkan Abel, tapi orang semua meletakkan aku cuba untuk menjilat Abel dalam dapatkan permanent. Dan benda tu yang selalu menghantui aku. Dan itu juga salah satu sebab yang aku mula slowly aku jauh dengan Abel. Tapi sekarang alhamdulillah aku dapat Abel. Sebabnya aku cakap benda ni bukan salah Abel pun. Dia tak salah Abel. Cuma aku punya penerimaan waktu tu. Sebab aku tak biasa. And sebelum aku masuk bidang ni, Cha, aku tak bergaul. Aku dengan diri aku pergi gym, balik gym, kerja ke gym macam tu. Tiba-tiba aku masuk sini, masuk bidang ni, and Ada kawan macam tu. tiba-tiba ada satu circle yang besar macam tu. So aku nak adapt tu mula-mula susah. Aku cuba fight diri aku masa sementara, tapi ending dia tu aku jadi macam down balik. Sampai kan aku pernah tanya kat Abel, patut ke saya apply kursi panas? Abel cakap, aku tak memaksa, tapi aku kalau boleh aku nak. Macam tu. Tapi kan aku rasa kau kena tahu kot apa yang Abel harapkan dekat kau sampai dia cakap macam tu untuk kau apply kursi panas. Kau tahu tak? Sebab engkau antara talent yang dia sangat nak untuk masuk sampai dia buat kerusi panas tu. Kau faham tak? Faham. Jadi aku ataupun talent-talent AI yang lain, kita orang tahu kemampuan kau. Sebab tu bila kau down, semua orang perasan benda tu. Sebab you're not being yourself anymore. Betul. And then aku tengok kau kan, bila setiap kali orang cakap pasal benda ni, kau mesti macam sedih, kau mesti macam sebab, dan kau mesti macam nak nangis. Hari tu pun waktu konten baru-baru ni yang pasal tu, you wanna cry. So benda tu kan, jadi hari ni kalau macam kau tidak keberatan. Okay. Sebenarnya aku tak kisah pun kalau kau macam nak express perasaan kau. Okay. Faham tak? Maksudnya tak kisahlah. Okay, dia macam ni. Kadang-kadang kalau kita sedih, apa yang kita perlu adalah kita perlu nangis. Betul. Kadang-kadang kalau kita sedih, apa yang kita perlu adalah kita kena marah. Tapi orang selalu judge lah kalau aku menangis. It's fine. Kenapa nak hidup berpaksikan pandangan orang? Faham tak? Maksudnya kan, So kau takkan judge? okay, dia macam ni. Bagi aku, duit adalah segalanya dalam kehidupan. Betul. Okay? After ni, maksudnya macam dari segi dunia, duit sangat penting, betul tak? Betul. So once orang yang judge kau tak memberi kau duit, kau jangan pernah kisah sekali. Betul. Setuju? Macam tu. Sebabnya apa yang penting adalah kau jaga ukhuwah dengan orang sekeliling kau. Orang yang kau tak pernah jumpa kan, lantak dia orang lah. Sebab dia orang hanya sebatas dalam skrin sahaja. Kau faham tak? Jangan pernah tengok apa yang negatif tu, kau just tengok yang positif. Okay. Faham tak? Betul. Lepas tu kalau kau sebenarnya aku sangat suka lelaki yang boleh express perasaan dia. Kau faham tak? Yeah. Maksudnya kalau dia sedih, dia tunjuk dia sedih. Kalau dia marah, dia tunjuk dia marah. Tapi bukannya out of control. Okay. Dia masih boleh kawal. Kau faham tak? Faham. Sebab kalau kau sedih tapi kau simpan perasaan sedih tu kan, lama-lama benda tu akan jadi keras tau. Dia akan mengkeraskan hati kau yang kau rasa tak ada siapa pun kisah pasal kau. Sedangkan ada je orang kisah, betul tak? Betul. Tapi kau sendiri buat assumption kalau kau sedih tak Orang tak ada kisah. orang tolong, Betul. orang akan judge. Padahal tak pun. Mungkin sebab dunia sendiri keras dengan lelaki kot, faham tak? Dunia sendiri yang membuatkan korang jadi sebegitu. Faham. Tapi yelah, contoh kau ada kawan yang baik, kau boleh express. Tak, kalau dia bukan kawan yang baik, dia akan judge. Tapi kalau dia betul kawan yang baik, mesti dia nak tolong kau, betul tak? Betul. Kenapa nak judge? Macam sebagai kawan kau yang baik hari ni kau boleh express lah. Kalau kau rasa nak, macam ni, tak adalah aku nak suruh kau nangis depan kamera, tak pun. tak. Tapi kalau kau rasa selesa untuk bercerita, Okay. Cuma aku nak cakap, sebenarnya dari side aku rasa beberapa orang dah perasan aku a bit sensitif sebenarnya. Walaupun nampak luaran ganas, keras tapi aku sebenarnya a bit sensitif sangat lah sebenarnya. That's why, and banyak kali bila bercakap pasal benda ni, banyak konten lah sebenarnya yang aku cover untuk daripada keluarkan air mata. Banyak, sangat banyak. Jadi sebenarnya aku daripada awal aku masuk AI ni, aku dah pressure lah sebenarnya. Pressure dengan diri aku. Sebab daripada sebelum sementara. Okay, macam kau tahu masa first day aku masuk, aku dah cakap yang aku tak nak mau masuk dalam ni. Aku lebih selesa untuk hidup yang tak ramai orang kenal, akaun social media private, semua benda. Tapi bila aku masuk sini, and umi aku nak sangat aku masuk, dia kata at least cuba lah. Sebab kenapa dia nak aku cuba, sebab aku dah cuba macam-macam lah. Okay, daripada segi bidang yang aku ambil, aku dah banyak cabang yang aku pergi. Berlakon, teater, sini, semua banyak benda aku pergi.
tapi tak berjaya. And hari demi hari aku dah jadi bukan makin muda, aku makin berusia. Faham tak? And then of course lah kita ada impian yang macam nak berumah tangga semua benda, tapi kalau kita sendiri pun tak berjaya, macam mana? So kat Mesti situ kau tak nak bawa anak dara orang tu susah bersama Ya, kau, betul tak? Kalau betul. kita sayang orang, kita tak nak dia susah Aku tak nak benda tu. So jadi benda tu aku rasa aku dah a bit pressure gila lah. faham. Daripada starting aku masuk. So bila aku masuk, at first point aku adalah aku just nak sementara tu je. Faham? Wallahi aku tak nak teruskan lagi. Tapi bila aku masuk sementara tu, aku balik, and waktu yang ada gap sebelum aku masuk KP tu, aku rasa aku rindu vibe tu. Faham tak? Aku apply dia aku rasa macam aku perlu balik untuk lawan diri aku, tapi dia masih dekat 50-50. Dia tak macam masa aku apply sementara. Dia sementara tu aku macam put 100%. Boleh dapat ni, yakin. Faham tak? So that's why aku masa tu eager gila aku buat semua benda tu. Tapi bila masa KP, and of course lah, makin lama kita berada dipamerkan depan halayak ramai, makin banyaklah kekurangan kita yang terlihat. Betul? Faham tak benda tu? Jadi kat situ yang aku belajar, yang aku lambat sedar, yang macam sebenarnya orang dah makin nampak kekurangan aku, tapi aku rasa macam aku dah tak perlu yakin buat diri aku. So ataupun aku kekal je dalam keadaan yang duduk je lah bawah pun tak apa lah. Faham tak? So daripada situ yang mula aku rasa macam yang bunuh diri aku sendiri sebenarnya. Aku jadi macam dulu aku nak okey kan, aku cakap direct dulu aku nak sangat benda yang macam bila aku buat habis notice. Tapi sampai satu tahap bila aku masuk permanent, habis tak notice pun tak rasa. Tapi benda tu yang membunuh aku sebenarnya. Betul. Sebabkan aku rasa macam bukan aku tak bersyukur aku dah dapat masuk sebenarnya, cuma aku dah tak nak orang makin nampak kekurangan aku terlalu banyak. Tapi satu benda yang aku sedar, kalau aku duduk pun orang tu tak pandang kekurangan aku kat bawah. Lebih baik aku duduk kat atas, orang nampak kekurangan, nampak Betul. tapi still dapat keuntungan tu kat aku. Tapi bila aku duduk bawah, orang tu still kekurangan aku. Jadi macam that's why kali ni aku cakap aku nak cari diri aku balik. And antara orang yang bukan aku cakap yang lain tak membantu, antara orang yang aku rasa macam ada satu prinsip yang dari awal nakkan aku adalah kau. Cuma aku tak tahu sebab kenapa. So jadi aku rasa untuk kali ni, dan bila Abang bagi, aku cakap aku yakin untuk aku buat balik, and aku cuba cari diri aku. Aku tak janji aja, tapi aku cuba cari diri aku yang dulu. Itulah dia. Jadi mungkin kesilapan kau kat situ kot. Kesilapan kau adalah kau risau orang tengok kelemahan kau. Aku rasa tak? Maksudnya macam kita takkan pernah mampu untuk puaskan hati orang lain. Tapi sebenarnya orang yang kau perlu puaskan adalah diri kau sendiri. Faham tak? Macam kau cakap tadi, baik kau duduk kat atas kan? Betul? Dan jangan pernah dengar pun, itu yang saya, jangan pernah dengar apa yang orang cakap kalau it's on negative way. Sometimes ada orang yang memberi nasihat, tapi sebenarnya dalam nasihat tu dia pun nak membunuh kau juga. Betul. Okey. Jangan pernah takut dengan kelemahan diri kau sendiri, sebab kadang-kadang kelemahan tu adalah kelebihan kau. Faham tak? Orang lain tak ada kelemahan kau tu, tapi kau ada kelemahan yang tu. Tapi tak semestinya kelemahan tu yang menjatuhkan kau. Kadang-kadang kita terlalu bangga dengan kelebihan kita pun, itu yang akan menjatuhkan kita. Sebab kita terlalu sombong, mendongak kat langit. Kelemahan kita tu yang mampu membuatkan kita sentiasa merendah diri, tapi bukan bermakna kita tak percaya pada diri. Macam tu. Ya. Dia yang penting adalah kita kena merendah diri, tapi jangan hilang keyakinan diri tu. Faham tak? Keyakinan tu yang penting. Walaupun kau perlu fakekan keyakinan kau tu, fake lah. Jangan pernah tunjuk kat orang lain yang kau lemah. Okey. Macam tu. Walaupun dia orang cuba downkan kau tepis je. Tak perlu kisah langsung. Macam tu. Okey. Tapi bagi aku, setiap orang memang akan ada fasa depress dia. Ada fasa down dia. Okey. Sampailah satu tahap kau tahu cara untuk elak rasa depress tu kan. Kau takkan rasa sedih. Faham tak? So sekarang kau di fasa mampu tepis. Kau mampu tepis. Sekarang aku dah lepas fasa yang aku sedih, even orang cakap sikit pun. Sebab dulu aku sangat insecure dengan diri aku, dengan muka aku, dengan aku punya secara fizikal lah. Aku insecure dengan physically aku. Thank you. Aku sangat insecure dengan fizikal aku. Kenapa? Tak, okey. Aku tak nampak pun yang macam, sorry maksudnya tak adalah nampak yang kau macam obese ke ataupun terlalu skinny ke, tidak pun. Tak, bukan maksudnya dengan badan kan. Mungkin posture badan aku, lepas tu dengan skin aku. Aku dulu ada acne tau. So macam benda tu sangat sensitifkan aku, sampai aku rasa orang macam tak nak kawan dengan aku sebab aku hudo. Faham tak? Orang tak suka aku sebab aku hudo. Orang tak jatuh cinta dengan aku sebab aku hudo. Macam tu, sumpah. So sekarang aku sebenarnya Tapi benda tu yang jatuhkan kau sebenarnya. nampak tak? Benda yang menyedihkan aku
Aku cari cara untuk membangkitkan aku. Faham tak? Maksudnya apa yang bila kita sedih, What turns up? yes, Okay. dia jadikan satu semangat sebenarnya. Kau jangan sedih, kau duduk dalam kesedihan tu tak buat apa-apa. Kau kena bangkit. Bila kau bangkit, lepas tu kau buktikan dekat orang-orang Bangkit? jahat tu. Orang-orang jahat tu yang dia orang salah. Macam Tapi diorang jahat ke? Tak jahat lah. yang jahat lah. Ya ke? Kalau orang jahat kau cakap dia jahat. Kau tak payah jadi baik. Kita jangan baik dengan orang yang jahat. Kita baik dengan orang yang baik je. Okey. Orang yang jahat, kita kena jahat. Jahat. Ish, jahat lah Kau jahat. Sampai hati buat capek macam ni. Okay. Oh, faham. Bagus. Aku suka dengar jawapan Echa. Betul. Aku pun suka dengan jawapan. Aku setuju dengan benda tu. Tapi tak boleh buat apa, Echa. Dia ada macam aku cakap lah, dia akan ada hari yang Dia ada kau bagilah positif macam mana pun. Dia Aku ada tak pasal. terima pun. Sebab itulah yang penting kan, yang penting adalah bukan orang yang bagi nasihat kat kau. Itu adalah pembakar semangat je. Tapi yang betul-betul penting adalah diri kau sendiri. Kau nak ubah ke tak nak ubah? Kau bagilah Profesor Wan tu untuk bagi nasihat kat kau. Kalau kau sendiri tak nak keluar daripada lubang kesedihan tu, kau takkan pernah keluar lah. Jadi hari ni kau pilih, kau nak keluar ke kau tak nak keluar? Bukan kita nak keluar ke ni? Bukan. Okay, Kau nak tak, terus ya. sedih ke? Tak sedih. Ya, boleh. Betul. Aku sebenarnya dah pilih dah untuk keluar. Ya. Tapi dia akan ada macam mana Okey, contoh macam aku, ni sikit je aku nak tambah. Aku dah jumpa Abel macam mana aku perlu buat, apa yang perlu aku perbetulkan, semua benda. And Abel pun bagi beberapa idea macam kau tengok konten game-game yang aku buat tu adalah daripada Abel. Aku tak malu untuk mengaku benda tu. Aku pernah cakap dah pun. So dia sendiri yang bagi aku idea dan cuba buat. Aku cuba buat, tapi bila mana penat sama macam orang lain, aku pernah cakap benda ni. Aku penat sama macam orang lain buat semua benda, tapi orang tetap stuck dekat aku punya kesilapan. Itu yang membuatkan aku jadi tak keluar balik daripada tu. Faham tak? Aku pernah salah cakap. Aku mengaku aku pernah salah cakap yang aku tembak Ihin, tapi it just a content. Tembak? Maksudnya aku tembak macam Ihin ni jarang buat konten lah, semua benda lah. Aku pernah lah masa sementara tu. Okay. Tapi orang akan point upkan benda tu yang macam dekat aku satu kesalahan. Sedangkan aku dengan Ihin sangat-sangatlah okey. Okay, faham tak benda tu? Tapi aku jadi macam satu tahap yang tak apa lah. Kalau macam tu aku tak bercakap lah. Kau terlalu kisah pasal orang. Itu je. Balik-balik kau punya kesilapan adalah kisah pasal orang. Ya ke? Dah kalau aku post konten dalam komen macam tu. Jangan baca. Sumpah jangan baca. Aku tak pernah baca komen konten aku Ya. Kadang-kadang kalau aku terbaca, aku just gelak je. Sebab diorang rasa diorang tu paling kenal kita sedangkan tak pun. Ya. So biar je. Let it be. Okay, Cha. Itu je. Conclusion dia, Aku rasa semua penyelesaian jangan baca masalah komen. kau jangan kisah pasal orang. Okay, baik. Jalani hidup kau je. Kau jalani je hidup kau. Kau buat Tapi jangan pernah tengok orang cakap apa. Buat sampai kau sendiri rasa puas. Kau faham tak? Kau buat je. Kau buat lagi. Kau jangan dengar cakap orang yang negatif. Kau tengok yang positif je. Bila kau tengok yang negatif kan, itulah kau akan down. Dalam proses kau untuk menjadi seorang yang hebat, kau akan down once kau dengar orang yang menjatuhkan kau. Oh, betul. Betul. Kadang-kadang dia rasa itu nasihat. Kononnya lah. Kononnya. Tapi sebenarnya benda tu diorang tak sedar side effect negatif dekat diri kau. Betul tak? Okay. So lepas ni kalau kau nak buat something, kau buat je. Jangan toleh belakang langsung. Faham tak? Faham. Okay. Just one thing yang aku paling nak bersuara adalah kenapa bila aku bersuara macam aku cuba lantangkan suara aku lawan, orang akan cakap kat aku baru 6 bulan dah pandai menjawab. Waktu diorang nak condemn aku, diorang sebut baru 6 bulan waktu nak condemn. Tapi bila aku tengah lalui proses aku nak berjaya, diorang tak ingat yang aku baru 6 bulan kat dalam ni. Kenapa? Kau tahu cakap jangan kisah pasal orang. Faham tak? Aku jangan, bila aku bersuara, orang ingat sedar yang aku baru 6 bulan. Tapi janganlah menjawab lah, janganlah ni, jangan lantang semua. Baru 6 bulan. Diorang mention baru 6 bulan tu. Tapi bila aku cakap proses aku baru 6 bulan, dah cukup lama tu. Kenapa? Aku tak faham benda tu. Aku jadi macam aku selalu baca. Ya. Jangan baca. Okey. Kau nampak tak masalah kau kat mana? Itu je penyelesaian kau, jangan baca. Aku rasa aku dah jumpa dah punca kau sedih. Kau jangan baca je lah. Okay, Cha. Baik. Tak baca. Wah, Sorry guys, saya tak baca komen korang lah. Balik. jangan kisah. Baca yang positif lah. Yang negatif kalau kau rasa kau sakit hati, kau delete. Tapi jangan block sebab dia orang penyumbang view. Ya, tak ya juga. Iya aja.
Betul. Tapi aku jarang lah block orang. Jangan block. Aku pun jarang block. Okay. Cuma aku baca, aku tak delete. Dah terpampang lah kat situ. Kalau 3 kali aku buka, terkomen tu. 3 kali lah kau baca. Bingung. Betul, sekarang kita makan-makan dulu. Betul. Activity pukul 5. Alamak, pukul 5 dah lah. 4.30. Cara Tapi dekat daripada sini 5 minit je. Oh ya. Okay. Kita korang tengoklah aktiviti apa yang Aisyah nak buat dengan Capek tadi. Baik. We have arrived. So sekarang kita orang berada di Skyline Lodge Betul, Gamuda Garden. Gamuda Garden. Sinilah Yes. tempat yang aku nak bawa kau supaya kau bergembira. I'm so excited. Aku tak bawa baju lebih, kena mandi air. Tak nak Oh, main tak. air. Kita Habis tu? main aku nak kita pergi tempat yang tinggi-tinggi Tinggi-tinggi? supaya kau rasa confident. Okey. Kita kalau confident kita rasa macam kita kat langit. Okey. So, nanti bila kau dah dekat langit aku nak kau jerit. Okey. Syafiq Johari orang yang hebat. Belum lagi jap. Belum lagi. Itu contoh. Aku tengah bagi semangat. Okey, baik. Aku dah dapat semangat tu. Aku tak pernah. Sorry. 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 Aku tak pernah. Okey. Aku tak pernah datang Okay. sini tau. Kau pun tak pernah datang sini, Tak betul? Tapi rumah kau dekat kat sini, betul? Okay. Jadi ini adalah first experience kita together. Ya, betul. Kita Sama-sama. experience benda ni bersama. Ya. Tanpa melengahkan masa lagi. Let's go. Let's go. Let's go. Go. Jadi sekarang kita orang nak pergi Oi. tempat pendaftaran mungkin. Pendaftaran? Kau tahu ke? Aku tak tahu. Alamak. Aku kan kita kan first time. Tak apa, macam kita mana? cari sama-sama. Mungkin sini kot. Nampak tiket. Wow, bijak lah. Wow. Cari jumpa. Kalau umur 27 pun tak bijak lagi, aku tak tahulah. Kau ni. 27 Jangan lama main beza. umur. Umur beza kita 5 tahun. 5 tahun, okey? Capek, Ya. ukur ketinggian kau dulu. Kau tak tinggi mana masalahnya? How tall are you? Oh, tinggi. Cuba ukur ketinggian aku pula. Aku 161 tau. 160. Tapi jadi 165 sebab sanggul. Okay, kita Okey. beratur lah. Okey, oi, kena main zigzag lah. Kena beratur Dah besar, kita kena ikut peraturan. Ya. Kau jenis, Kalau kecil tak payah ikut. Kalau kau jenis langgar peraturan ke tak? Kecil-kecil lah agak ah. Oh ya. So, Kalau kecil-kecil kan degil, tu tak ikut Aha. peraturan. Saya dah book tiket online. Apa? Boleh. Kejap mana nombor kau semalam? Alah, dekat sini. Function sikit boleh function sikit. Aku tak Ya. boleh kalau kawan aku tak function. Ya ke? Aku buang. Sabarlah. Aku putus Kau kawan. putus kawan. Tak apa, jap. Lepas aku tunjuk tiket ni aku blok. Blok-blok jangan main. Kau cakap kau susah nak Okey, blok okey, orang. tak, tak. Ya, Haters kau tak nak blok. Aku Sabarlah. tak nak blok, kau Okey, biar ni, Kak. betul. Lihatlah. Okey, yang ini. Ke mana? Contoh depan lagi. Alamak, Syafiq. Kita silap kaunter lah. Kita tak Sorry tahu. kak. First time Eh, datang ni. First date. Setidaknya akak dapat bantu saya. Dan aku tak nak flag dengan akak tu. Okey. Tua-tua gatal. Macam mana ni? Oh my god, this is so fun. Kau tahu tak, dia macam buat vibe Disneyland tapi macam memang jauh beza lagi lah daripada Disneyland. But it's giving that vibe. Siapa yang? Engkau sendiri yang pergi cakap vibe tu. Lepas tu kau cakap tak sama. Nyanyi. Ready to roll? Let's roll! Ready. Let's roll! Kau sedar satu perkara tak? Apa? Tadi aku turun, aku bawa air. Mana air tu? Apa? Aku ada air lain. Just Kita play. kawan. Oh macam ni kat sini. Macam ni. Nampaknya Syafiq dingorek oleh pekerja sini. Are you sure? Bukan kau yang Ada ngorek dia. kamera kat sini. Are you sure? Siapa? Oh, kamera siapa? Ada orang lain buat konten? Ya. Nampaknya dia nak lawan partnership Syafiq Chah. Berani nak lawan. Berani. Dia stay dekat situ je. Dia tak tahu kehebatan jap. kita. 1, 2, 3. Level dia 3 tangga je. Kita naik lagi tinggi Come dia. on lah. Come on lah. Oh my god. Oh my god. Okay, Syafiq. cepat. Sekarang kita dah sampai dekat Skyride. Dekat sinilah di mana Aisyah nak Syafiq menjerit. Okay? Keluarkan segala amarah daripada dalam hati kau tu. Can you do that? Okay.
Can you do that? Macam mana? Kau tak payah nak zoom dekat-dekat Tak, ada cahaya. Ni tengok. Ada cahaya tepat Overlap, kat muka. overlap. Ada nur kat Ada muka nurnya. Orang baik memang ada nur. Jadi Syafiq macam kurang sikit. Nasib baik kita berkawan. Ya. Biru selfie. Seksi sangat. We're gonna Kita end kena ambil this helmet day. dulu, Okay, Cap. cepat. Kita kena ambil helmet. Okay. Mana kan dia cakap, kita tak kisah pun dah lewat sikit pun tak apa. Yang kau suka warna apa? Aku suka teka. Sah? Teka. Color merah. Aku suka pink. Kau suka pink? Okay. Yes. Okay, dia punya game adalah kau kena pejam mata dan kau pilih. Okay. Okay. 1, 2, 3. Sini, kau pegang dua helmet kiri kanan. Oh, iya ke? Okay. Tapi aku tak pilih color pink lah. Okay. Ada ke? Okay. Padamu. Tapi dia ada sizing lah. Oh, iya ke? Oh, dia kena ikut saiz lah. Oh, ikut saiz. XS. Kepala otak kau macam kecil je. Lagi kecil daripada burung unta. XL. Kena ambil ikut sizing tau. Aku Ya. tengok tips-tips dekat TikTok. Aku ni dah ready dah. Lepas tu lagi laju. Boleh lah, aku rasa nanti L lah. kita tak kita sama L. Rupanya. Saja tak Otak sama-sama. kita sama-sama besar lah. Kita ada podium tau. Wow. So kita akan melawan, okey? Wow. Okay. Siapa yang kalah, Okay. kena bagi tahu first impression. Tadi kan kita tak ada bagi tahu. So yang kalah Kau bagi jangan first ya impression. tukar-tukar rules pula. Okay. Tadi kau cakap kau nak cakap dulu. Tak ada. Kali ni Okay. first impression aku mahal. Ni deal kalau baru? nak kena menang. Yes. Deal kena baru, menang eh? dulu. Okay, baik. Elok muka kita macam mana? Macam mana? Aku pun dah macam pelik Oh, ni. so cute lah. Ha? Aku cute je. Kau tak tahu. Cuba tengok. Wah, cute lah. By right entrance. Ha. Oh, tu akak tu nak scan lah. Wah, you Ya. excited. Ya, excited. Cuma tak tahu. Hi. Dua-dua kat dalam ni. Okey. Sekejap. Habis setiap kali tu sini pun kita akan scan. Oh, okey, baik, thank you. Pergi mana ni awak? Oh, situ. Cantik, kita dah nak naik. Thank you. Hai. Hai. saja. Dua je. Nanti abang angkat body akan nombor tak? Nombor 2 dan nombor 3. Oh, baik. Okey. Oh, takutlah. Cepat. Dah 3. Ready? Tengok belakang. Dua. Ready? Jom. Duduk. Duduk, cepat. Wah. Wah. Oh my god. Aisyah, okey. Tangan saya. Okey. Wow. Wow. Cepat. That's crazy. Wow. Kurang. Ya. Wow. Thank you, Mak Abang. Thank you, Mak Wow. Abang. Oh. Wow. Kau tak gaya, Cah? Tak. Ya. Wah, this Oh. is fine. Wah, kalau tengok waktu sunset Ni boleh naik lagi. sekali je ke? Tak, dia kata setiap kali nak ride tu kita kena scan lah baru. Faham tak? So kita Tak akan kali, naik tak waktu kali. maghrib nak turun? Aku rasa. Waktu matahari nak turun? Aku rasa. Aku Kan? harap lah, aku nak pemandangan sunset. Kalau tengok gaya dia macam cantik kalau sunset dia jadi. Yang cantik tu aku je. Wow. Kan ku You guys look at that. This is jaga. so fine. Okay, Okay. mula-mula Aisyah dulu jerit. Okay, Tapi jerit. nak Aisyah jerit apa? Jerit. Okey, Syah, cepat. Dah tinggi dah ni, Syah. Cepatlah, Jerit. Syafiq, nak Aisyah jerit apa? Aisyah jerit je. Lepaskan geram je. Aisyah nak kaya. Oh, bergema lah. Syafiq pula. Okay, Setiap okay. round kita jerit benda baru. Lepaskan Okay. Syafiq nak lepaskan. Syafiq nak Aisyah. Bukan. Namo single kita muka turang tampan bukan tapi saingan jadi sekarang dah Sekali je peluang jerit. Okey, sekali je jerit Okey. Syafiq nak berjaya. Wah, dah, let's kena. Patutnya kena kuat lagi Syafiq. Kena Oh, kuat lagi. Boleh ke? Kau kan, tu next round. Kenapa dia seorang? Alah, abang Abang. tu. Abang tu, kita kan just friend. Abang okey? Abang. Good sir. Mini love. Mini love, come on. Saya betul tak faham lah. Kau ni, oh dah nak sampai. Dengan abang tu pun kena friendzone. Lah kau. Macam mana? Sangatlah kau ni. Tu kita highway kita lalu tadi. Wow. Nak rasa. Oh, tengok tu. Oh, ni kita akan belum Ingat ni. siapa Dia kalah? ambil gambar. Cepat. Mana? Ni sini depan kamera ni. Ya tak? Ya mu ni? Ya, Cak. Aku dah posing dah. Kau Betul. malu. Nampak tak? Orang cakap. Betul, aku tengah bercakap di sini. Macam mana? Okay, kita dah sampai. Akak. jadi dua-dua orang keluar kanan laju kan Keluar ke kanan laju. Okey. 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 kepala satu Okey. badan okey jom kanan Okey, go. Oh, Cak.
Oh, lepas tu. Oh, okay, kita akan turun pula. Oh, ni right. Okay, guys. let's go. Ready untuk tengok siapa yang akan menang? Mestilah Aisyah menang. Aku Come memang hebat kelajuan-kelajuan. Ya ke? Kau serius aku nak Tak lawan percaya aku. dengan kata-kata. Sumpah nak lawan Kita tengok aku. dengan perbuatan. Okay, let's go. Okay, let's go. Wow. Okay. Sebabkan kita kawan je, kita lumba, okay? Oh, of course. Kau jangan bagi muka Kita Okay, tak kawan. bagi muka, Kita tak kawan. bagi muka. Jangan Okay, bagi muka. baik. Oh. Okay, ni kita orang punya position. Ya. Kita akan berlumba, Kamera round 1 ni muka Capik dulu. Nah. Korang tengoklah dia. Apa jadi dengan muka aku? Kalau tak. Kalau aku kalah punca ni, Oh my god. Pilih je nak track mana pun. Oh. Oh, wah ada banyak track. So? Capik, kau go Okay. go first. Kita pergi yang tengah. Okay. Pergi yang tengah, Yang kali pertama ni kita pergi yang tengah. Okay, kau dulu. Okay, Jalan okay. dulu. Okay guys, let's go guys. Okay, first ni kita tak payah lawan lagi lah. First ni tak payah lawan Lawan lagi. dah. Okay, Kita macam fine. santai-santai. Okay. Wow. Dan power. Capik. Power Bukan risau kau, aku risau telefon. Wow. Wow, cantik dia. Aisyah break sikit. Biar Aisyah nampak. Aisyah break sikit, Aisyah. Wow. Okay. Capik, Capik, you need to release your stress. Okay? Ya. This your Okey, ada lagi lampu. Wow. Wih, best je. Ya. Best step. Tak pernah tahu lah best macam ni. Orang panjang Capik berjaya. Baik, Aisyah. Oh my god. Baik, Aisyah. Wow. Aisyah kat belakang kan. Wow. Aisyah tolong. Wow. Celau bang. Habis je. Lawannya apa mana? Lawan je. Oi, Aisyah potong tak corner. Di situ. Muzammil. Wah. Oh. Tajam je corner ni. Ya. Oh, ada kamera. Nampaklah muka buruk aku. Kat tengahnya. Lawa gila sih. Lawa. Pemandangan dia. Wow. Mana kamera aku pergi ni? Pergi mana dia? Okey, ke tepi. Aisyah, jangan risau. Aku akan jaga kamera ni. Oh. Ada U-turn. Oh, this is so fun. Okay, Aisyah melompat aja. Wah, betul lah tak puas lah. Kan? Kita kena berlumba. Ya. Slow down. But Okay, how? masuk. Hai. Ni nampak? Dia pun sendiri rekod Aisyah. Handphone. Dia tak nak rekod Capik. Thank you. Baik. Oh, that's so fun. Ya. Okay, another one. Tak puas. Kan? Kita tak puas. Tak puas. Okay, kali ni Aisyah pula yang pegang. Tak pun kali ni kita rekod pemandangan nak bagi korang tu. Ya ke? Nak bagi korang. Mana Adil? Nak nampak muka Aisyah lah. Pula dah. Ha? Okay, boleh kali ni muka aku. Make sure Pemandangan. fokus yang dekat tang U-turn Buat tadi Syafik sedang muka Syafik teruk tang U-turn. Okay, boleh screenshot buat stiker Okey, baik. Okay, next round, second round. Kena buka. Tangan Aisyah. Jangan dia tutup lagi Oh, kau. you know. Okay, tutup. Ekstrim betul. Okay, ni Alright. kau nak jerit apa pula? Kali kedua. Berdua jerit adalah aku nak lepaskan geram. Jangan bagi tahu ni. Okey. Fikir dulu dalam Okay, otak. baik. Okay, kita tunggu tinggi sikit. Tinggi sikit Tapi korang tempat ni semua best kalau korang datang waktu nak maghrib, pemandangan dia lawa. Sky. Kau pilih aku kan? Aku O kau O. Tak betul lah. Aku Cuba kalau aku O kau A ke, Z yang ke, lain. kau B ke. Lah, kan kawan. Kan ku bisikan. Cepat nak tinggi jap. Okay. Okey. Cerit apa Okey, saya jerit boleh berhenti. Capik. Kan boleh berhenti. Dia berhenti ke Capik? Taklah. Oh, slow Dia slow. Laju lagi. Come on. Wow. Comel dia bawa anak dia kat depan. Mana yang dia jalan kata dia? Dia kata dia track terangkan merah, kita. track merah. Oh. Dia kata track merah tu yang paling dangerous. Ya ke? Ya, tadi dia cakap. Paling dangerous ke paling panjang? Paling mencabar dia kata. Yang paling panjang. Apa? Yang tadi tak ingat lah. Aduh, panasnya. Aduh. Okey. Nanti sama tone dengan Capik. Cepat dah tinggi lah. Okay. Jom. Okay, Capik dulu ke Aisyah dulu? Aisyah dulu. 1, 2, 3. Come on, Jam. Aisyah nak laki kaya. Okay, Aisyah nak kaya, laki pun kena kaya. Oh, okey. Capik pula. Faham. Syafik nak jadi kaya. Capik tak kuat. Tak kuat lagi? Lepaskan geram. Aku benci haters. Tak ada hati. Oh, ya ke? That's good, Capik.
Syafiq, that's good. Baik. Come on. Smile for the camera. Okay, tak dia dekat sikit kan baru ni. Thank you. Okay, kita kena lari lagi. Oh, okay. Kita kena lari. Betul. Okay, kita kena lari. Mana table ni? Belah. Okay, jap. Sabar, ready. Lari. Forget about where we are. Let go. So close. Oh, tang situ je yang memenatkan sikit. Oh. Ah. Okay, kita dah sampai ke atas. Okay. Kita akan Ingat, pilih track lain pula. Kau nak yang mana? Mana jap? Syafiq, slow je. Kau tengok. Okay. Syafiq, dia sadur sangat. Lepas tu dia tarik. Kanan. Kanan sekali. Ah. Okay. Ni express lah. Ha? Oh, ambil warna merah. Gravity, nampak tak? Mana? Ni nampak? Gravity mana? Nampak tak warna pink tu? Ha. Ambil tu. Jangan ambil biru, ambil merah. Dan ni di ekstrim. Ada kapal. Mana? Tak ada pun. Nipu. Hati-hati, sini curam. Apa? Tajam. Wow! Capek baik air. Ya, ada. Oh, macam ni. Tapi dia rasa laju kan? Aku rasa kalau orang tengok tak laju. Dia laju lagi. Wah, Capek, hati-hati. Ya. Wow, Capek. Hampir tergolek aku. Tapi ni lagi sekejap dari tadi ke? Tapi ekstrim lah jalan dia. Ya. Okay guys, kita dah sampai. Tapi tak best sangat lah. Kan? I thought it's more dangerous. Tak? Easy lah untuk kita. Easy lah bro. Biasa-biasa je lah. Easy je. Aku rasa tak ada game yang gempak. So kita ada waktu ke sebenarnya? Ni lah waktu kita masuk pukul 5 sampai habis 4 kali. Tu kita relax dulu. Oh, relax dulu lah? Ha. Oh, kau nak pemandangan sunset kan? Okay, boleh. Lagi lah. Boleh. Sekarang Aisyah dengan Capik kita orang nak tengok gambar kita orang tadi. Tapi kita orang tak tahu macam mana nak scan. Scan here. Ni tepi ni. Bukan. Tepi ni. Scan here. Tepi ni ada. Okay. Oh! Mana? Aku punya belah mana? Sini. Situ. Macam orang bodoh eh. Tak boleh pun. Boleh. Tak, sebenarnya kita boleh buka dulu tau benda ni. Lepas tu scan. Kenapa kita kena ni lah? Ya, that's cute. Korang kena tengok ni. Wow. Tengok ada yang kita main kelakar tu. Oh. Ke dekat Echa punya helmet dia scan sama. Okay. Ini ni first kita. Kau tengok mulut aku. Tak apa. Lepas ni kita orang nak naik waktu pemandangan sunset. Okay guys, kita dah rehat tadi. Kononnya nak tunggu sampai sunset. Betul. Lepas tu rupanya kita orang ada satu tiket untuk main skyline tu. Terlepas pandang. Ya, and it's so fun. Tu. Ada nampak ke? Yang puting-puting tu. Ya. Kita akan try tapi tak tahu boleh rekod ke tak sebenarnya. Kita akan cuba tanya dululah. Okay. Sekarang ni Echa kena pakai dulu. Ya. Sedih dia adalah sebab kita orang tak boleh naik sekali. Sebab kalau naik sekali kita orang tak boleh pegang kamera. Kita orang tak boleh dapat capture sebabnya kita orang tak ada hand grip punya kamera. Okay. So, dia kena naik salah seorang and saya kena tunggu dekat bawah untuk record and lepas tu saya pun naik baru Echa record. Okay, so let's go. Okay, so akak tadi nak ambil gambar dengan aku. Jaga. I am ready to fly. Okay. Okay. Ya ke ready? Akak, saya dah ke sini. Sorry. Echa sombong. Kita nak ambil gambar. Akak dia tunggu. Sumpah lah, aku dah tahu terus masuk. Duduk. Siap baik. Wow. Ui, matahari nak turun dah. Ada sunset dah. Ha. Wah, dia ada lampu lah kalau malam ni. Tengok tu. Tu view sana, jalan jam. Ni. Dah muka kali ketiga dah. Nak jerit. Nak jerit. Okey. Boleh. Okay, ready? Malu lah. Malu Sama pula. orang pula. Saya perempuan hebat. Oh. Okey, kau pula. Tak cukup kuat tu. Tak cukup malu. Aku malu. Okey. Kalau macam tu, Syafiq akan kembali. That's good. Okay. Wah, cantiknya sunset. Ya tu.
So, Ni dia- belum ni belum warna purple orang-orang Dan lagi. kita tau. tinggal satu je lagi. Yes. Boleh naik. Aku rasa itu perfect timing aku untuk Betul. perfect. Korang Aisyah pergi dulu. Tolong doakan selamat sampai. Alright guys. I'm Bye-bye. scared. Bye. Echa, dia akan naik. Ni, belakang ni korang nampak ada tali satu kabel. Dia akan naik pusing sampai ke bawah. Sekejap saya tunjuk. Ni, dia akan jalan sini. Itu highway. Jangan tengok. Lepas tu dia akan pusing sampai sini. Sampai bawah tu. Nampak tak laluan tu? Okay? So, soalan dia, next time datang sini, kena bawa seorang lagi untuk jadi cameraman. Betul kan? Lagi saya kena turun seorang-seorang ke bawah. Lepas tu saya pula naik. Kita orang akan naik sekali lagi. Dan waktu tu turn saya pula main. Dan Echa pula akan turun seorang. Let's go. Tengok muka takut dia. Tadi dia kata dia berani. Steady Cha. Bagi tahu mak ayah aku sayang dia orang. Okey. Okay, dia dah bergerak sikit. Capek. Ya. Help me. Bye-bye. Wow. Aduh, enjoy lah sikit Cha. Apa yang pegang benda tu? Lepas tangan tu. Okey, dia dah sampai guys. Okey, sekarang ni tengok betapa jauhnya. Sekarang ni turn aku pula sebenarnya untuk kena turun perkara ni, benda ni. Sebab apa? Sebabnya aku nak kena rekod dia dekat bawah tu nanti. Okey. So, let's go. Sorry guys. Nampak macam tak beradab tak saya bercakap sambil punya sigau. Okey. Daripada cinggam ni saya rasa macam betulkan pernafasan. Okey, relax. Saya tak takut, saya okey. Sekarang ni saya tak nak tengok muka saya dah buruk. Saya nak kena rekod ke depan pula. Okey, let's go. Saya dah lalu kanan, saya dah lalu tengah, saya nak lalu kiri. Kali ni saya jalan seorang-seorang. Enjoy je dah. Okey. Ni adalah konten yang pertama saya handle konten Aisyah Rudi. Okey. Jadi korang rasa macam mana? Rasa macam selamat tak saya bawa? Okey. Jalan-jalan bersama Syafiq Farhan. Mari. Awak ibarat macam duduk depan saya lah. Tahu tak? Macam kalau naik motor tu ada baby-baby duduk depan tu kan? Awak duduk depan. Laju sangat ke? Okey, perlahan sikit. Okey, kita perlahan sikit. Saya break, okey? Laju lagi? Okey, boleh. Oh, macam seronok juga jalan belah sini. Track yang ni saya tak lalu lagi. Okay guys, ada kamera kat depan. Smile. Capek. Faster. Ya, Echa. Baik. So sekarang ni saya nak cepat sebab Echa dekat sana. Tu nampak tu atas tu. Mana dia? Tu. Okey. So Mana? saya nak kena pergi rekod dia. Abang ni baik, dia bagi saya masuk ke sini guys. Dah ready belum? Aku tak nak main ni. Ha? Aku tak nak main. Kenapa tak nak? Takut. Boleh. Cepat boleh. Okay, sekarang ni turn Aisyah. Capek, aku tak nak main ni. Boleh. Ya ilaha illallah. Apa yang takut kan? Aku lah. Sumpah. Okay. Oh, tengok macam tak tinggi kan. Sebenarnya tinggi lah. Okay, saya zoom je. Aku tak main. Sebab Kau saya tak main? zoom nampak tak tinggi. Sumpah lah. Dia lepas langkah sekali tu dia okey.
Pejam mata boleh lah tu. Saya tak suka benda ni. Kalau tak main boleh ke? Abang pun tak tahu sekarang ni. Kenapa? Memang kita ni Abang salah faham. Abang menipu tinggi dia macam mana? Kiri-kiri bang. Ha. Weh, capek sumpah Tu aku tak tinggi dia nak. sebenarnya. ni kata. Saya tak buat apa. Dia play high sikit. Okay, go. Okay, sama macam ikan. Ikan apa? Bang tak boleh. Boleh Cah. Cah, jangan pandang bawah. Satu, dua, tiga. Bodoh lah aku tak nak. Sumpah benci perasaan dia. Bodoh. Abang tu dapat pasal aku dah. Kau turun. Sumpah yang ni sumpah jahat. Ya. Kau jangan, yang ni kau boleh jerit. Yang ni kau boleh jerit sepuas hati kau. Okay, sekarang giliran Syafil. Ini last ride kita orang. Boleh tak pakai helmet jap? Sumpah Boleh. pening kepala. Ingat ke harapannya nampak lah sunset. Tapi boleh lah ni. Sebab Okay. pemandangan sebenar dia adalah aku. Just friend. Ingat kawan. Ingat. It's so pretty tu pemandangan belakang. Walaupun kita tak dapat sunset macam kita target, tapi okey daripada hujan. Betul. Ha. Tadi kau yang suruh aku doa hujan. Macam mana Syafiq ni? Bukan. Aku dah kata aku nak main permainan, lepas tu dia kata kau lah ni. Apa kau cakap tadi? Ha. Cah. Panas Syah, tak hujan. Ya. Kalau hujan sekejap sebelum kita start tadi, okey lah. Mendung sikit maksudnya. Ha. Faham? This Sebab is ni a panas fun sangat, day. Macam mana? Hilang tak stres? Hilang. Dia jadi lupa sekejap ni. Macam kat dunia ni, dunia permainan. Tadi nak turun tu hilang stres tak? Oi, yang stres ni nak terjun tu. Stres terjun. Tambah stres tak? Tak boleh ke? Kalau kita sampai situ kita tak buat benda tu tak boleh? Dia kata tak boleh. Ya ke? Apa sabun tu menipu aku je. Dia kata kita orang datang pun naik gunung benda tu. Menipu weh. Aku tak tahulah. Tapi ada tangga lah untuk turun tadi. Nah itu aku cakap. Abang tu dah tolak-tolak aku dah daripada belakang. Turun. Kau cakap tak boleh aku kat bawah. Cakap aku tak nak. Ya, aku dah nanti kau buat perbezaan. Sebab tadi aku shoot kau nampak macam rendah daripada sebab aku zoom. Tapi bila buat yang jauh 05 baru dia nampak tinggi sebenar. Oh, faham. Okay, senyum last. Okay. So, kita orang dah. Ni last ride Baik. 2, 3, bro. Memang tak biasa kan pakai benda ni? Tapi kata macam pakai pampers. Pampers dewasa. Ya. Macam tak ada penyakit tapi cari penyakit. You wanna try this? This is blast. tak ada tu. Dia tak Kau ada tu. seorang-seorang. Kau tak ada kawan. Tadi aku ada kawan. Abang tu naik. Dia Abang turun. tu naik? Ya. Nampaknya capik berseorangan Tak, tunggu dengan abang tu lah. Oh, abang tu main ke? Abang tu jalan juga. Ngada abang tu. Dia teman. Macam mana perasaan? Takut tak? Ha? Nak aku sampaikan sayang kat siapa-siapa tak? Tak payahlah, dah ada depan mata. Just friend. Oh, dia akan track dia macam ni. Macam kalau dia main tadi. Macam sampai sana. Bye-bye. Wow. Kenapa abang ni lagi laju? Saya tak kenapa. Dia ingat dia Shah Rukh Khan. Sekarang Aisyah nak bergegas main kereta ni sebab nak rekod dia daripada bawah pula. Kena main seorang-seorang. Buat ramai orang pula. Guys, kita akan ride sementara tunggu capek actually. Kita akan ambil express. Kalau boleh Aisyah nak biar dia tunggu lama lagi. Itu aja. Sabar. Ya. Okay, we are live. Memang tinggi kau pada muka kau. Tanah. Yang ni kau boleh jerit. Ni best. Boleh Kita turun pakai. naik ni lagi sekali lah. Kalau ada lagi. Boleh turun pakai tangga kan? Tak boleh. Dasar pengecut. Rasakan. Kejap. Rasakan. Kejap. Forward. Habis saya kena kat belakang. Okey. Kita 3, 2, 1, buat satu langkah. Takut. Macam mana? Sampai bawah baring. Okey, baik.
Jerit Kejap. Relax. Apa aku pula jadi takut ni? Okay, come on. Dah sampai bawah orang nak jerit tu ya. Oh. Wih. Macam mana agaknya? Wih. Macam mana? Nampaknya sesadar mana pun korang ketinggian adalah perkara yang melemah. Okay, bang. Thank you, bang. Okey korang, so itu sajalah konten kita orang untuk kali ini. Betul. I hope you guys enjoy. Tapi yang lagi penting sebenarnya aku harap kau enjoy. Adakah kau enjoy sepanjang hari ni? Ya, aku enjoy sangat. Aku nak cakap. Adakah dah dapat rasa semangat tu? Ya, ada. Okay, aku nak cakap thank you, Echa. Welcome. Okay. So sebenarnya guys, Echa ni dia yang paksa saya untuk keluarkan diri. Ya, you have to. Ya. Walaupun aku paksa tapi kau yang kena nak. Kau faham? Faham. Dia bermula daripada kau dulu. Apa-apa kau dulu. Okay. Because this is about you, okay? About me. About you, yeah, exactly. So, maaf seandainya ada kekurangan daripada pihak kami. Actually, konten ni dah panjang gila. Harap korang boleh tengok sampai habis, tak bosan. Dan kita tak ada outro lagi sebenarnya. Jadi macam mana ni? Outro kita tak ada lagi? Macam mana? So kalau orang nak tengok outro kita orang, tunggu next content, okay? Oh ya, next content. Tak, Okay. kita mungkin boleh dapat daripada idea orang juga sikit-sikit. Betul-betul. Korang boleh komen kat bawah. Betul. Lepas tu kalau korang tengok konten apa yang lain, yang berbeza, korang boleh komen down below, okay? Okay, Jangan lupa edit banyak-banyak. betul. Support lah saya dengan Aisyah, okay? Yes. Dan sangat jangan lupa support semua AI team yang ada, semua partnership yang baru. Sehingga kita berjumpa di konten yang seterusnya. Bye-bye.